Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan YouTube konten aku. Hari ini projek LC LC4S ni kita nak pasang dashcam. Tapi dashcam ni dah pasang dah. Aku dah pasang, dah set up kan, dah cari wire apa semua. Aku akan tunjuk lah wire mana sambung mana lah. Jadi gang, ini adalah kamera depan dia. Ini adalah kamera belakang. Jadi display, wire, GPS sebagainya semua aku letak bawah seat. Wire dia aku akan susun lalu sini, masuk dalam. Okey, so aku akan detailkan lagi kat korang macam mana pemasangan wire lah, A to Z, macam mana yang kau dapat. Okey, jadi gang, aku akan tunjuk kat korang wire apa yang kena sambung, wire mana yang kena sambung, tarik daripada wire mana. Jadi masa korang beli dashcam dia, korang akan dapat display macam ni, display dia, screen, korang dapat GPS, korang dapat remote. Tapi nak sambung wire mana korang pun pening kan. Tapi cuma ikut warna yang diberi sajalah. Jadi kat sini dia ada outsource dia ada 4 wire, 1, 2, 3, 4. Jadi yang 2 ni memang dia akan pergi pada kamera. Dia satu ni hujung ni warna biru, satu lagi warna hijau. So yang warna biru tu dia akan sambung warna biru lah, biru dengan biru. Yang hijau akan pergi dengan hijau. Sebab biru dengan hijau, biru ni kamera belakang, hijau ni untuk kamera depan. Ni penghujung dia. Tu. Okey. Lepas tu dia ada 2 lagi ni. 2 lagi ni, satu sambungan dia untuk wire api, satu lagi GPS. Macam aku cakap, korang ikut je warna dia. So kalau yang ni dia keluar warna hitam, sambung warna hitam. Yang warna merah sambung warna merah. Warna merah ni adalah wire api lah. Jadi wire merah tu korang sambung. Wire merah tu hujung dia macam ni. Hujung dia ada wire merah, kuning dengan hitam. Jadi memang aku ambil wire kunci. Sebab wire kunci ni bila kita nak on motor baru dia berfungsi lah. Sebab kalau direct pada bateri, nanti bateri korang boleh kong pula geng. Jadi macam mana aku ambil wire kunci yang warna hitam. Wire kunci ada 2, ambil warna hitam. So hitam ni adalah selepas kunci. Jadi sambungkan merah kuning tu bersama, cocok sekali. Ground pergi dekat body lah. Lepas tu kau susun, letak kat tepi macam ni. Jadi kita dah buat sambungan api, kamera pun kita dah sambung. So susun dia cantik-cantik. So nanti sebab nak pasang ni kena naikkan set dulu lah. Korang tunggu next video, next scene Okay, gang, jadi aku dah pasang inner depan dengan rangka tengah. Okay, sebab aku nak buat pemasangan wire ni tadi aku cakap warna hijau. Hijau tu dia dah sambung dengan yang atas ni, hijau atas ni dia wire ni sama dengan tadi hijau yang aku tarik daripada sini. Hijau tu. Okey, jom kita test. Cuba. Kita on kunci. Sampai dia hidup. Okey, dia dah hidup. Ni tu kerana dia aku ada sekali ya. Jadi gang. Okey. So kameranya dah ada. Jadi ni kamera belakang lah. Kamera belakang. Okey. Lepis Ada boleh tak kena dulu ni kau. Lepis. Okey. So tu ni adalah kamera yang depan tu, adalah depan lah. Jadi guys, itu saja, tak susah mana pun. Dia bagi wire kunci, tinggal susun cantik-cantik, lepas tu naik cover set, settle.